Li, aku minta maaf Ali. Apa ni aku dyno tadi pakai saja je lah. Aku nak try macam kau cakap. Tapi kau tengok tu, graf apa macam tu. Dah kena kata. Tu bukan dyno, Mat. Itu nak kena pukul punya. Alright guys, sebelum korang sambung tengok ni, aku nak bagi tahu cara-cara nak mendapatkan giveaway. Setiap bulan akan ada 2 hadiah besar dan 4 hadiah kecil pada setiap minggu. Dan yang paling penting, korang kena komen dan tag 3 orang kawan korang dan hadiah ni aku akan pilih daripada TikTok sahaja. So, jom sambung. Aku akan tanya brother Alik kita, sebab apa jadi macam tu? Sebabnya jadi macam ni, Beh. Minyak hitam tu kelas dia tak boleh nak serap, Beh. Kelas dia tak boleh nak serap pasalnya minyak hitam ni kering. Jadi kalau nak sedap lagi, kita terapkan dash oil pula sekejap lagi. Itu jatuhlah. Kita tengok macam mana result dia. Kita tengok dulu Ali macam mana, betul tak? Okey, yang mana nak tengok proses seterusnya pakai minyak E700 ni, korang komen dululah. Komen, like, follow, share, jangan lupa. Okey, kita jumpa next video. Bye.